Hai, nama saya Yop atau JK. Anda bersama saya di dalam Galeri Kasyaf Channel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Alright, kita bertemu lagi. Saya harap anda semua sentiasa dalam keadaan yang sihat walafiat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Sekiranya anda kalau suka dengan video-video saya, jangan lupa untuk teruskan menyokong dengan tekan tombol like, share dan juga subscribe channel ni. Kalau sukalah, tak suka pun tak apa, tak ada masalah. Janji korang tengok je supaya dapat tambahkan input. Okey. Pernah tak korang sampai dekat Gunung Jerai? Ni saya tanya ni. Macam saya, terus terang saya cakap, saya tak pernah sampai lagi. Tapi insyaAllah lah, saya sendiri pun kalau boleh teringin sangat nak sampai sana. Katanya tempat cantik, sejuk dan penuh dengan tempat-tempat yang bersejarah. Betul tak? Alright. Untuk video kali ni, ada dua kisah yang saya nak ceritakan untuk korang semua. Memang menarik. Harap korang suka dan jadikan kisah ni sebagai hiburan ataupun pengajaran. Ataupun anggap sajalah benda ni sebagai hiburan semata-mata. Tonton video ni sampai habis. Tapi sebelum tu, kita mulakan dengan zikir Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jom kita mulakan. Okey, untuk kisah pertama ni diceritakan dari seorang hamba Allah yang bernama Ramli bin Haji Khamis. Umur dia dalam lingkungan 48 ke 50 ni tu. Tapi dalam cerita ni kita panggil sebagai Ramli je lah. Ramli ni bekerja dengan sebuah organisasi yang terletak dekat puncak Gunung Jerai dan mempunyai pengalaman berpuluh tahun lamanya. Nak dijadikan cerita, kisah Ramli ni lah. Waktu tu jam dah menunjukkan 8 malam. Masa tu dia tengah bertugas dan Ramli ni perasan dia macam nampak ada dua orang gadis tengah duduk mundar-mandir dekat sekitar puncak Gunung Jerai. Jadi Ramli ni terus tanya, apa hajat diorang ni datang malam-malam macam ni? Dan bila tengok dari gaya diorang gadis ni, macam tengah tercari-cari seseorang. Bila sembang punya sembang, salah seorang dari perempuan ni terus tanya kepada Ramli, "Abang, kami nak bermalam kat sini lah, dekat Padang Tok Syekh ni. Boleh tak?" Tanya si gadis ni yang memperkenalkan namanya sebagai Rashidah. Bagi yang tak tahu, kawasan padang yang ditanyakan oleh gadis ni merupakan tempat yang sangat lapang dekat kawasan puncak gunung. Dan tempat tu orang panggil sebagai Padang Tok Syekh. Ramli ni bila dia dengar, dia macam pelik. Hai, perempuan dua orang nak bermalam kat puncak gunung, apakah Tapi memang kebiasaannya, macam siapa-siapa yang nak berkemah ataupun berkelah dekat situ, memang diorang ni akan tanya ataupun minta kebenaran dari Ramli ni dulu. Boleh atau tak, beliaulah yang akan putuskan. Tapi kali ni si Ramli ni terpaksa larang. Yelah, tak elok kalau anak gadis bermalam dekat situ. Dua orang pula tu. Jadi nak tak nak, dia terpaksalah suruh dua orang gadis ni yang dah siap bertelekung, berpakai yang telekung warna putih, disuruh je diorang ni balik. Tapi dengan cara yang lemah lembut lah. Cumanya gadis-gadis ni tak nak balik. Diorang siap pujuk lagi. "Tolonglah bang, tolonglah, malam ni je. Lepas ni kami janji, kami tak akan datang lagi," kata si perempuan yang nama Rashidah ni. Tapi Ramli tetap juga dengan keputusan dia. Berulang-ulang kali dia duk fikir, apa kena gadis-gadis ni? Tak takut ke dengan gunung ni? Gunung ni, gunung yang bernyawa. Ada dia punya nyawa dia tu. Memang banyak menyimpan cerita misteri yang tersendiri. Tambah pula, orang-orang dekat gurun Kedah ni semuanya tahu puncak gunung ni memang ada perkampungan bunian. Dekat puncak tu jugalah dikatakan ada sebuah kerajaan bunian yang sangat-sangat besar. Ada istana dan pemerintahnya. Keliling istana tu pula dikelilingi oleh kampung-kampung dan rakyat jelatanya yang tersendiri, ataupun rakyat-rakyat bunian lah, senang cerita. Dek, abang rasa tak perlulah kot kalau kau nak bermalam dekat puncak gunung tu. Bahaya. Nanti apa-apa abang yang kena jawab. Dah, kalau apa-apa jadi nanti, kena sok bunian ke, jin ke, apa ke, tak ke susah nanti. Korang tu perempuan. Kalau ada orang tua ke datang berkumpulan ke, tak apalah. Abang rasa, maaf lah dek, abang tak boleh nak benarkan korang bermalam.
kata Ramli ni. Tapi walaupun berulang-ulang kali dia cuba halang, ada je macam-macam alasan yang dia bagi. Alah bang, tolonglah, kami dah janji dengan Tok Wan. Tok Wan nak datang malam ni. Bolehlah bang, tolonglah. Sudah. Bila Ramli dia dengar Tok Wan, dah siapa pula, Tok Wan mana pula waktu ni, Ramli ni macam fikir ada sesuatu yang tak kena. Sambil-sambil tu Ramli ni dicuba amati betul-betul wajah kedua-dua gadis ni yang tengah bertelekung ni. Dah siap pakai telekung apa semua ni. Air muka diorang ni macam lain sikit, punyalah manis, berseri-seri, berumur sekitar 20-an. Waktu ni cuma si Rasidah ni je yang bersuara. Yang seorang lagi ni senyap je, tak cakap apa-apa. Tapi bila dia tengok pada pandangan Ramli ni, gadis ni bukanlah jelmaan makhluk halus ke apa ke, tak ada. Tapi takkanlah bunian, macam tak logik. Lagilah dia kata bukan, memang tak ada gaya bunian langsung, kata si Ramli ni. Tolonglah bang, tolonglah. Puteri dah mimpi semalam Tok Wan nak datang malam ni. Puteri dah janji dengan Tok Wan dah, kata si Rasidah ni lagi. Tadi Tok Wan, ini Puteri pula. Siapa pula Puteri? Lagilah Ramli ni makin serabut. Sudah. Siapalah gadis-gadis ni sebenarnya? Kenapa lain sangat cara percakapan diorang ni? Nampak macam pelik betul. Tapi bukan makhluk alam sebelah ni, manusia biasa. Tapi Ramli ni dia tetap tak puas hati. Dia cuba pula takut-takutkan budak-budak perempuan ni. Tak boleh dek. Hutan ni penuh dengan binatang buas tau. Berapa banyak dah orang hilang nyawa kat sini. Kena serang dek gajah, kena tekan di rimau, tak apa kena patuk ular ke. Bahaya. Tak mengapalah bang, Tok Wan ada nanti. Tok Wan boleh halau binatang-binatang tu. Puteri pun ada, jawab si Rasidah ni. Lagilah Ramli ni makin pening dengan aneh dengan kata-kata gadis ni. Siapa Tok Wan tu? Siapa pula Puteri tu? Tiba-tiba waktu ni lah muncul pula suara aneh hinggap dekat telinga Encik Ramli ni, ataupun telinga Ramli ni. Seakan-akan macam ada orang meniup-niup telinga si Ramli ni. Dan berulang-ulang kali suara tu menyebut nama Puteri Delima. Puteri Delima, Puteri Delima, Puteri Delima. Terus Ramli ni senyap. Allahu Akbar, siapa pula yang bercakap tadi? Darah Ramli mula berderau. Dan masa Ramli ni tengah macam buntu dengar suara yang entah mana datangnya, tiba-tiba, sayalah Puteri Delima itu, kata gadis yang duduk dekat sebelah Rasidah. Gadis yang senyap tu tadi tiba-tiba dah mulai bersuara. Matanya nampak berkilat. Kemudian yang wanita yang senyum yang sebelah Rasidah ni, dia tersenyum lebar dan ketawa terkekek-kekek. Saya nak jumpa Tok Wan. Saya nak jumpa Tok Wan, kata gadis yang tak putus-putus tersenyum dan memandang Ramli tu. Ramli bila nampak gadis yang mengaku dia ni Puteri Delima, dia terus tergamam. Kalaulah dia berkasar, takut benda lain pula jadi. Akhirnya terpaksalah dibenarkan gadis-gadis tu pergi juga ke padan Tok Syekh tu berdua-duaan. Sebab Ramli ni tahu gadis-gadis ni jasad je manusia. Maksudnya jasad dan tubuh diorang ni mungkin dah diambil alih oleh makhluk halus ataupun kita panggil sebagai bunian. Ramli akhirnya waktu tu terpaksa juga mengalah dan dibiarkan je lah diorang gadis ni pergi juga ke padan Tok Syekh. Terkebir-kebir lah mata Ramli ni langsung tak terkata, terkejut dengan kejadian yang baru dihadap tu. Dan keesokannya Ramli ni beritahu kawan-kawan dia, rupa-rupanya kedua-dua gadis tu ada juga jumpa dengan orang-orang yang bekerja kat sekitar gunung tu. Jadi pekerja kat situ macam pelik. Diorang ni pun pelik, kenapa diorang perempuan yang sangat-sangat muda ni macam berani sangat nak pergi badan Tok Syekh waktu malam pula tu. Jadi pekerja-pekerja kat situ dia macam tak sedar hati, dan diorang cuba intip diorang gadis tu dari jauh je. Diorang follow daripada belakang dan nak tahu apa yang jadi. Malam tu gadis-gadis ni akhirnya memang dapat jumpa juga dengan lelaki yang dikatakan dengan Tok Wan tu. Menurut kawan-kawan Ramli yang mengintip tu, memang betul diorang sendiri nampak dengan mata kepala diorang ni. Malam tu muncul seorang lelaki tua berserban hijau dekat padan Tok Syekh tu. Cuma dari mana lelaki tua tu muncul, wallahualam, tak pasti dari mana. Mungkin itulah dia Tok Wan yang dua orang perempuan tu nak sangat-sangat jumpa malam tu. Cuma apa yang mereka bincangkan, apa tujuan diorang, diorang tak tahulah.
Tapi yang menjadi persoalannya, siapa lelaki tua tu? Kalau ikut pada pengalaman Cik Ramli, apa yang kawan-kawan dia nampak, itulah dia kelibat orang Bunian. Tak dinafikan, kawasan Padang tu memang salah satu dari penempatan orang-orang Bunian. Bukan kat situ je, hutan sekeliling tu pun sama dengan kawasan air terjun yang ada dekat situ. Diceritakan yang dulu pernah ada sekumpulan anak muda yang ternampak istana Bunian dekat tepi air terjun dekat kawasan situ. Punyalah besar, cantik tu. Mujurlah diorang ni cepat-cepat pergi dari situ. Kalau lah diorang masuk je dekat kawasan istana tu, kemungkinan mereka semua akan hilang terus, dibawa masuk ke alam gaib. Menurut Ramli, dia sendiri pun selalu je nampak orang-orang Bunian yang masuk ke dalam surau dekat puncak gunung situ kalau nak pergi bersolat. Kadang-kadang dia ada nampak lelaki berserban tengah duk ambil air semayang dekat kawasan perigi. Tapi Ramli ni buat tak tahu je. Bagi dia masing-masing ada tujuan dan peranan masing-masing atas muka bumi ni. Selagi kita jaga adab, kenapa perlu takut? Dan sebenarnya Encik Ramli ni sendiri dah banyak mengalami banyak pengalaman. Contohnya masa awal tahun 2000, ada seorang lelaki berusia pertengahan 20-an pernah hilang dekat Gunung Jerai. Ramli ni sendiri yang pernah orang minta untuk dia bantu pihak polis nak cari pemuda yang hilang tu. Sebab Ramli ni orang kata arif lah dengan kawasan-kawasan pegunungan dekat situ. Tapi malangnya dah dekat 3 hari, usaha nak cari pemuda tu masih tak membuahkan hasil. Buntu, sehinggalah pihak polis terpaksa gunakan anjing pengesan nak buat pencarian mangsa. Cari, akhirnya pemuda tu berjaya juga ditemui. Cumanya pemuda tu dah tak lagi bernyawa. Mayatnya ditemui dalam keadaan yang sangat menggurunkan. Kepalanya terputus dari badan, seakan-akan diserang dengan makhluk yang gila-gila punya ganas. Badan mangsa ni berlumuran darah dan penuh dengan luka. Cebisan baju dia habislah orang kata koyak rabak, bersepah-sepah merata tempat. Memang tragis. Cuma apa sebenarnya yang dah terjadi? Bagi Ramli, dia yakin ini bukanlah angkara binatang buas. Bagi Ramli, itu angkara Bunian Kafir ataupun lebih dikenali sebagai jin pari. Sebab memang tak logik. Sebelum ni diorang dah cari serata puncak gunung, tetap tak jumpa. Tapi macam mana lepas beberapa hari tiba-tiba mayat tu muncul, dijumpai berhampiran dengan air terjun. Padahal diorang dah lalu kawasan tu berbelah-belah kali dah. Jadi mesti ada sebab yang lain. Dan untuk pengetahuan juga, kawasan air terjun yang diorang jumpa mayat ni dipanggil Tasik 5 Beradik. Kononnya situlah tempat 5 orang puteri Bunian bermandi-manda, dan dekat situlah dekat dengan istana Bunian. Puteri-puteri dekat situ diceritakanlah terlalu cantik. Tak ada tandingan berbanding kecantikan manusia. Sambil mandi, dikatakan diorang ni akan ketawa beramai-ramai, bersonok-sonok. Dan sejak dari peristiwa tu, Ramli ni selalu mengingatkan para pengunjung kat situ, seandainya ada yang terserempak dengan 5 puteri yang cerita cantik-cantik ni, janganlah sesekali tergoda. Apatah lagi cuba nak menyimpan hajat mendekati mereka ni. Siapa yang terperdaya, nescaya akan lenyaplah mereka ke alam Bunian, kemudian hilang dari alam nyata. Ramai yang percaya kemungkinan pemuda yang mati tu pun mungkin juga dah termasuk ke alam Bunian. Tapi bukanlah Bunian yang Islam ni, mungkin Bunian yang kafir ni lah. Walaupun kematian pemuda tu disahkan akibat serangan binatang buas, Ramli tetap tak setuju. Bagi dia, dia tetap dengan pendirian dia yang semua tu disebabkan angkara dari alam sebelah. Sebab itulah Ramli selalu ingatkan para pengunjung, jangan cakap besar, jangan tak kebur dan jangan riak. Takut-takutlah kalau ditimpa kecelakaan. Tambah-tambah lagi kalau ada buat perkara yang tak elok, lagilah takut bala yang bertimpa-timpa mungkin akan dihadap oleh mereka ni. Pesan Ramli ni lagi lah, apa-apa pun kalau datang ke Gunung Jerai ni, sentiasalah beradab. Hati-hati, jangan main-main dengan penunggu Gunung Jerai ni. Tempat ni keras. Kita dengan dunia kita, biarlah mereka dengan dunia mereka. Kalau ada apa-apa yang pelik berlaku, jangan tegur, lebih baik diam. Dan kalau ternampak benda yang ganjil, tinggalkan je. Barangkali itu adalah kampung mereka. Untuk kisah yang kedua ni pula, merupakan pengalaman dari seorang lelaki yang bernama Daniel. Masa ni dia belajar dekat Polimas. Daniel ni ada seorang kawan yang terlalu taksub dengan ilmu persilatan.
Waktu petang kalau orang main bola, dia selalu lepak belakang bangunan sambil bersilat dan buka bunga-bunga silat dekat belakang. Seorang-seorang je. Nas namanya. Tak stopnya Nas ni dengan silat. Sampai MP3 player ni pun bukannya ada lagu-lagu Neo Boss ke Siti Nurhaliza ke apa, tak ada. Tapi lebih banyak muzik-muzik kendang, serunai yang orang selalu guna waktu bersilat tu. Ada juga terselit lagu Mentera Semerah Padi. Itu je lah yang paling hebat pun. Dan si Nas ni, si kawan Daniel ni, kalau bersembang pasal silat, ada je yang akan dia gebangkan. Ada je cerita dia. Selain silat, dia ni selalu lah juga cerita bab-bab mistik dan alam gaib. Contohnya, dia kata dia pernah bertemu dengan hang tuah. Dia selalu juga bertapa dekat Gunung Jerai dengan bapak dia. Dan dia ada juga cakap yang Maha Guru dia ada dekat puncak Gunung Jerai. Katanya lah, Maha Guru dia ni besar, tinggi, lebih kurang 4 tingkat lah tingginya tu. Maksudnya, kira bergagah perkasa lah Maha Guru si Nas ni yang diceritakan. Kadang-kadang Daniel dengan member-member ni macam nak gelakkan je, cumanya tak sampai hati. Diorang ni lebih kepada kesian kan pada Nas ni. Yelah, zaman sekarang ni orang tengah taksub dengan shuffle, kumpulan indie ke. Tapi si Nas ni terlalu ataupun asyik sangat dengan silat dan juga alam mistik. Maksudnya nak bersilat ke, nak tahu benda-benda tu tak ada masalah, tapi jangan terlalu obses. Ditambah pula yang si Nas ni asyik bersembang jumpa hang tua, hang jebat lah. Macam orang yang hebat lah, kononnya dia macam terlalu hebat lah boleh jumpa orang yang handal ni. Nak dijadikan cerita, satu hari waktu tu hujung minggu, Daniel dengan budak-budak rumah sewa dia, iaitu Hakim, Epul, Awi dan Tahir, ada cabar si Nas ni. Diorang tak puas hati dengan Nas ni. Betul ke tak? Selalu cakap pasal benda-benda pelik. Kalau betul lah apa yang Nas ni selalu cakap, waktu ni lah adalah masanya. Dan Nas kali ni dicabar untuk bawa Daniel dengan kawan-kawannya yang lain untuk pergi menghadap sendiri yang kononnya Maha Guru dia yang ada dekat Gunung Jerai. Waktu tu semua yakin yang Nas ni menipu. Yalah, budak selenga je si Nas ni. Hidup dengan imajinasi dia sendiri. Bercerita pun kadang-kadang tergagap-gagap. Masakanlah orang lain nak percaya. Yang peliknya, si Nas ni betul-betul confident gila. Siap ajak diorang ni semua pergi Gunung Jerai malam tu juga. Katanya dia nak sangat-sangat tunjuk Maha Guru dia tu. Tapi sempat dia perli Daniel dengan kawan-kawan yang lain. Aku ni boleh je nak bawa hampa semua, tapi berani ke hampa nak ke sana pukul 2 pagi? Kata si Nas ni. Sebab menurut Nas ni, dia selalu start naik kat Gunung Jerai ni biasanya pukul 2 pagi, seorang-seorang dia kata. Dan bila sampai kat puncak gunung adalah dalam pukul 4 pagi. Katanya lah waktu tu. Jadi yang lain-lain ni bila dengar teruslah balas. Okey je kalau nak pergi malam ni, boleh. Kita bukannya seorang dua, kita ramai, ada 5 orang kot. So apalah nak takut. So kira jadi jom Jom geng, malam ni kita ramai-ramai naik Gunung Jerai. Jadi diringkaskanlah cerita ni, diorang ni pun ikutlah si Nas ni nak naik ke Gunung Jerai malam tu juga. Waktu tu pukul 12 lebih lah. Diorang semua ni dah bertolak naik kereta si kawan diorang ni yang nama Hakim. Tapi bukan kereta Hakim ni pun, dia berdaya kereta awet dia. Jadi dalam perjalanan diorang malam tu, si Nas ni lah yang akan tunjuk jalan sepenuhnya. Sebab Nas ni merupakan anak jati Kedah, dan dia je yang tahu selok belok dekat situ nanti. Tepat jam 2 pagi, sampailah diorang ni di kaki Gunung Jerai yang dipanggil Tangga Kenari. Tempat tu agak gelap. Yelah, pukul 2 pagi. Adalah sikit-sikit cahaya dari lampu jalan. Dan tak jauh dari situ pula ada satu kawasan sungai yang kebiasaannya digunakan untuk pengunjung yang datang nak berkelah ataupun mandi-manda. Tapi saya tak pastilah apa yang dia cerita ni betul ke tak, sebab saya tak pernah sampai di Gunung Jerai. Kalau saya salah info ke, minta maaf lah ya. Jadi kita sambung. Selesai je Hakim ni parking kereta diorang ni semua terus turun, berbekalkan lampu suluh je dan keberanian yang secebih dua tu, mereka keluar dari kereta. Memang dah betul-betul orang kata nekat lah nak pergi naik gunung. Dan sebelum bermula, Nas ni mulakanlah dengan doa dulu supaya diorang ni semua selamat naik dan turun dari puncak Gunung Jerai. Yang lain ni cuma tukang aminkan saja. Jadi perjalanan diorang ni pun bermula, dan diorang teruskan perjalanan menuju ke Tangga Kenari untuk panjat Gunung Jerai. Tapi bila diorang lalu je dekat sungai yang tempat orang mandi-manda tu, dia pelik tau. Dia nampak pukul 2 pagi ada sekumpulan remaja yang tengah duduk mandi-manda dekat situ. Muda-muda semua, mungkin dalam belasan tahun lah, sebab badan diorang ni kecil-kecil je. Ada lelaki dan ada perempuan. Daniel dalam kepala otak dia dah fikir, ni mesti mak-mak lempit lah ni, malam-malam bawa awet
nak projek dah tu kejap lagi. Mandi-mandi kasih bersih dulu. Tapi yang peliknya ni, kumpulan remaja yang mandi-mandi ni langsung tak hiraukan Daniel dengan kawan-kawan itu. Cuma adalah salah seorang daripada kumpulan remaja tu, lelaki tak berbaju. Dia duduk atas sebuah batu dan dia pandang je grup Daniel ni. Daniel nampak je gelagat diorang dari sama-sama cahaya lampu. Tapi dia buat tak tahu je lah. Yang si Hakim ni, si kawan diorang ni, boleh tahan bangang. Dia pergi tegur tentang geng-geng remaja ni. Weh Nas, memang orang kat sini suka mandi sungai pagi-pagi buta ke? Apa kebangang diorang ni mandi pagi-pagi ni? Bila diorang ni semua dengar je si Hakim ni cakap macam tu, teruslah si Nas ni sound si Hakim ni. Hey, jaga mulut kau tu Hakim. Jangan tegur. Jalan je. Biar. Jom. Nas ni terus tegur Hakim dalam keadaan yang agak marah. Bila diorang ni dengar Nas tegur macam tu, Daniel dah mula rasa dia macam. Dia mula agak yang kumpulan remaja tu sebenarnya bukanlah manusia biasa sebenarnya. Mungkin ada yang mau bermain dan nak menduga. Tapi diorang teruskan je perjalanan tu menuju ke tangga kenari tu, nak pergi ke Gunung Jerai. Untuk pengetahuan korang, yang dipanggil tangga kenari ni merupakan salah satu trek untuk naik ke puncak. Yang berbezanya trek ni dengan jalan lain, puncak tu berbentuk tangga simen, bukan denai ataupun jalan hutan. Dan waktu ni diorang mulalah panjat tangga tu. Baru 15 minit panjat, si Danny ni dah mula lenguh-lenguh kaki dah. Dia kata memang azab betul naik tangga ni. Tak apa, dia teruskan je sebab perjalanan masih jauh. Sepanjang perjalanan tu, macam-macam bunyi hutan yang diorang ni dengar. Pukul 2 pagi kot. Mestilah gila berani pukul 2 pagi. Macam-macam bunyi. Bunyi pokok bergoyang lah, bunyi binatang lah, monyet lah. Dah lah kiri kanan ni gelap, pokok besar-besar. Memang semua tak berani pula tu nak suluh kiri kanan. Jadi semua waktu ni suluh tangga je, tak berani. Semua takut, diam je semua, naik je tangga tu. Dan masing-masing dah mula rasa menyesal pula pergi cabar si Nas ni. Bila dah kat sini barulah rasa macam mungkin Nas ni cakap benda yang betul lah, bukan dia sembang semata-mata. Waktu ni Nas lah individu yang berjalan paling depan sekali. Yang si Tahir pula duduk yang belakang sekali. Yang lain-lain menyempit dekat tengah-tengah. Jalan pun rapat-rapat je. Dan masa tengah jalan ni, tiba-tiba Tahir duduk belakang sekali ni kelang kabut mencelah dengan laju nak duduk tengah-tengah ni. Macam terus masuk tengah-tengah. Hakim ni macam pelik. Dia tanyalah, "Weh Tahir, kau apa hal ni tiba-tiba masuk sini?" "Weh, aku dengar macam ada orang jalan belakang aku weh." "Yelah, kan aku jalan belakang sekali. Siapa pula kat belakang aku tadi weh? Takut weh," balas si Tahir ni. "Alah, dah lah. Korang dengar tak pernah cakap tadi? Apa-apa, jangan tegur lah bengong," kata si Danny ni pula. Dia dah mula fed up. Masing-masing mula berjalan berhimpit-himpit. Jadi tak ada orang yang nak duduk belakang sebab semua nak naik tangga serentak. Bayangkan tangga macam tu naik serentak. Tak ke gila? Jadi Nas ni je lah yang seorang laju-laju pergi ke depan, meninggalkan yang lain-lain. Sampailah satu part tu, rasanya dalam pertengahan perjalanan. Dah lebih 40 minit diorang ni menapak daki tangga ni. Daniel minta si Nas ni berhenti kejap sebab yang lain-lain dah mula pancit. Rehatlah dulu. Okeylah, Nas ni pun ikutkan je. Diorang semua duduk kejap melepaskan kata penat dekat tepi tangga ni. Sempatlah lagi masing-masing borak-borak kosong. Tak berani jugalah waktu tu nak sembang hal-hal mistik ni. Cumanya Daniel ni perasan yang si muka Nas ni asyik-asyik dia pandang atas pokok, sikit-sikit atas pokok. Lepas tu mulut dia macam terkumat-kamit membaca sesuatu. Tapi Daniel diamkan je. Dia tak nak tegur apa-apa. Dia diam je, dia perhati je perangai si Nas ni. Jadi lepas dalam 10 minit berehat macam tu, Nas minta perjalanan waktu tu perlu diteruskan juga sebab katanya dah lewat. Maha Guru dia dah tunggu dah dekat atas. Daniel bila dengar kata Nas ni, dia terus berbisik dalam hati. Biar betul budak ni. Takkanlah kau ada Maha Guru kat atas gunung. Cakap je lah yang kau tu menipu. Maha Guru apanya ni? Aduh, aku dah tak sanggup nak naik lagi ni. Penat, takut, cuak semua dia dah ni. Ya Allah, kenapalah aku masuk sini? Kata si Daniel ni dah macam menyesal dia pergi cabar si Nas tu tadi. Kebetulan si Awi ni pula bersuara. Nas, jomlah kita balik. Serius ni, aku dah tak larat dah ni. Okey, tak apa. Kita orang percaya cerita hang tu. Jomlah kita balik je. Aku tak larat dah ni. Yelah tu Nas, next time lah kita datang lagi. Aku sakit perut ni, nak terberak ni. Jomlah turun, kata si Hakim ni pula mencelah. Tapi bila Nas dengar je kata kawan-kawan ni tu, muka dia terus merah padam. Nak balik apanya? Kita dah nak sampai ni. Aku tak kira, tak ada. Hampa semua nak balik, baliklah sendiri. Aku dah janji dengan Maha Guru aku yang aku nak jumpa dia malam ni juga. Hampa nak balik, pergilah balik. Tak kisah, jerkah si Nas ni. Sambil tu dia terus bangun dan meneruskan perjalanan dia seorang-seorang.
disebabkan Daniel dengan kawan-kawan lain ni risaukan si Nas ni. Diorang berbincang untuk ikut jugalah. Takut pula apa-apa jadi dekat dia nanti. Dah lah tengah-tengah hutan, tengah pagi pula tu. So diorang decide untuk teruskan je perjalanan. Ditambah pula dengan ada macam-macam bunyi dekat bawah tadi, beruk lah apalah itulah. So diorang rasa baik tak payah turun bawah, baik teruskan je lah perjalanan. Jadi dalam 20 minit perjalanan, diorang ni berjalan lah perlahan-lahan sebab masing-masing dah penat. Air mineral dah habis, kaki pula dah rasa macam nak tercabut, ada juga yang dah nak melecet. Tak lama kemudian berjalan sampailah mereka ni ke destinasi yang Nas ni nak tunjuk sangat pada mereka semua. Ya, tempat yang Nas nak kawan-kawan dia jumpa sangat dengan Mahaguru dia ni sebenarnya bukanlah dekat atas puncak Gunung Jerai sangat, tapi menghampiri puncak jugalah. Dan diorang terpaksa pula meredah masuk hutan belantara untuk sampai ke lokasi tu. Nampak macam budak si Nas ni seolah-olah dah betul-betul expert dengan jalan tu. Jadi mereka ni mula percayakan sedikit sebanyak kisah yang Nas selalu sangat ceritakan sebelum ni. Dalam hati tak payah nak cakap lah, cuak dah, jantung berdetak-detak, duk-dak. Serius, memang menyesal ikut. Cemalang apalah yang budak Nas ni nak seru kejap lagi. Diorang ni dah tak tahu dah. Dan lepas beberapa lama ikut jalan yang bertanah merah, diorang pun sampai di satu lokasi yang agak lapang. Seakan-akan kat situ langsung tak ada pokok dan tak ada tumbuh-tumbuhan. Dekat tengah-tengah tu ada kawasan lapang dan ada juga batu besar yang agak lepek. Kawasan yang tu boleh kata sesuai lah kalau nak dibuat gelanggang silat. Tak tunggu-tunggu, Nas ni terus duduk dan bersila ke atas batu lepek tu. Yang lain-lain cuma perhatikan je lah gelagat si budak poyo ni yang kononnya pandai bersilat ni. Diorang tengok daripada jauh. Sebab waktu ni semua dah tak perhati dah dengan si Nas ni. Sambil duduk, Nas ni dia macam menggerak-gerakkan tangan dia seperti membuka bunga silat. Sambil mulut dia mula terkumat-kamit membacakan lagi sesuatu doa ataupun jampi sedapah. Daniel dengan kawan-kawan yang lain dah start rasa macam ada sesuatu yang tak kena dengan si Nas ni. Dah macam ajaran sesat pun ada. Daniel pandang si Tahir tengok Hakim. Si Hakim Usyawi. Macam itulah mereka ni saling pandang memandang sambil menunggu dan meneka apa yang akan bakal terjadi kejap lagi. Lepas sampai 10 minit, diorang ni tengok gelagat Nas ni terkial-kial entah buat apa atas batu tu. Daniel rasa macam dah kena game pula sebab tak ada apa pun jadi. Habuk pun tak. Daniel ni jadi fed up. So dia ajak kawan-kawan dia ni, jomlah balik. Nas, udahlah tu, jom balik, kita orang dah ngantuk ni. Nas, oi, jom. Malangnya Nas ni tak layan langsung kata-kata Daniel. Dah macam orang tak betul, duk buka-buka bunga silat dekat situ seorang-seorang. Jadi diorang ni pun berpakat, berbincang yang diorang nak belah je, tinggalkan je. Lantaklah dengan budak Nas ni. Dah macam orang tak betul. Esok siang kalau dia tak turun juga, diorang nak report je dengan ranger hutan ke polis ke apa nanti. Diorang dah tak peduli dah. Jadi bila diorang selangkah je cuba nak tinggalkan tempat tu, selangkah je baru, tiba-tiba Nas ni bertempik. Jangan balik. Aku tak benarkan kalian balik. Waktu ni semua terkejut. Dengar. Teruslah si Daniel ni balas. Woi Nas, kau dah gila ke dalam hutan menjerit-jerit ni? Kata Daniel dari jarak yang jauh. Yelah, siapa je berani nak pergi dekat-dekat kalau dah macam tu? Kalian sudah mencabar anak didik hamba. Hamba takkan benarkan kalian tinggalkan tempat ni. Alamak. Maksudnya sekarang ni dalam tubuh badan Nas bukanlah Nas yang sebenar. Masing-masing semua dah cuak. Awi dah macam nak nangis, tapi Daniel masih lagi buat-buat relax, buat-buat cool. Padahal air kencing pun dah hujung-hujung nak terkeluar dah. Takut punya pasal. Tak apa, sabar geng, sabar. Ni mesti budak Nas ni berlakon je. Tak apa, mungkin dia saja nak mantapkan cerita bohong ni tu. Nas, dah lah tu, bawa mengucap. Dah, suruh Tok Guru kau tu balik je. Kita orang nak balik dah ni. Pujuk pula si Hakim ni tiba-tiba cuba nak meredakan keadaan. Kalian fikir anak didik aku ni main-main ya? Kalian tunggu, kalian punya balasan. Dan tak semena-mena, Nas ni terus bangun dan perlahan menghampiri diorang ni semua sambil membuat gaya-gaya silat dia. Sah, yang ni bukan Nas lagi dah. Waktu ni Daniel cuba simpulkan yang budak Nas ni mungkin dah gila ataupun dia dah kena rasuk dengan jebalang hutan. Dan keadaan dah jadi semakin serius. Cepat-cepat Daniel minta yang lain baca je ayat kursi sebanyak yang mungkin. Itu je lah yang mereka ni mampu. Dah tak tahu nak buat apa dah. Nak lari pun bahaya, silap-silap jatuh ke gaung pula nanti. Jadi diorang ni pun buat keputusan, nak tak nak diorang tangkap je budak Nas ni dan bawa dia balik secara paksa. Itu je jalan yang ada.
Perlahan-lahan mereka berlima ni bincang-bincang. Diorang cuba nak mendekati Nas ni. Dan misi mereka sekarang kepung dan ready untuk terkam Nas. Tapi agak bahaya juga, sebab Nas ni masih lagi dalam keadaan yang kuda-kuda. Maksudnya Nas ni dalam keadaan yang bersedia untuk bertarung bila-bila masa je. Tak apalah, masing-masing dah reda je dan serah pada Allah. Sekurang-kurangnya diorang dah mencuba. Tak tunggu-tunggu, dia ni bagi signal macam tu dan terkam, terutamanya bahagian tangan dan kaki Nas untuk dipegang. Okey geng, tangkap. Pam, masing-masing terus serang. Tapi malangnya kekuatan Nas ni kali ni betul-betul luar biasa. Habis 5 orang ni kena tepis macam tu je. Sap. Habis bergelimpangan diorang ni terjatuh dek tepisan Nas. Dah tak boleh jadi dah benda ni. Awi pula waktu tu dah takut, dia mula start azan. Yang lain-lain pun ikut Awi azankan sama-sama. Nas pula masa diorang tengah azan tu, dia masih cuba nak menyerang. Jenuh lah masing-masing ni, lintah pukang habis jadinya. Bila nak azan kena pukul, bila nak azan kena tumbuk. Azan pun dah ke mana. Semua nak mengelak serangan si Nas ni. Malam bagi pun si kawan diorang ni, tak pasal-pasal dia kena pelangkung dengan Nas sampai dia pengsan jatuh kat situ. Dan dalam keadaan yang tengah kelang kabut hiruk pikuk tu, tiba-tiba diorang terdengar suara manusia dari atas menjerit. "Hoi, korang buat apa tu?" Rupa-rupanya dekat atas ada 2 orang pakcik yang berpakaian seperti ranger hutan berjalan ke arah diorang ni. Okey, confirm yang ini manusia, sebab dia ni dapat nampak lampu suluh terpancar dari jauh mendekati diorang ni. "Hoi, hampa buat apa kat sini?" tanya salah seorang ranger hutan tu. Hasan, kau tengok tu, budak tu dah kena lah." Ranger yang satu lagi ni bersuara sambil tunjuk ke arah Nas yang macam dah kena kerasukan ni. "Allahu Akbar, apa korang dah buat ni? Aduh, Sat, aku pergi buat apa yang patut dulu," kata si ranger yang bernama Hasan ni. Ranger Hasan ni dia terus cekak sedikit tanah dan dia baca-bacakan sesuatu. Lepas tu dia lempar tanah tu terus ke arah si Nas. Apa lagi, menjerit meraung-raung lah Nas. Tak sampai beberapa saat, tubuh Nas jadi lemah dan serta-merta dia jatuh terjelepuk dekat tanah. Waktu ni juga semua dapat dengar dengan jelas, macam seolah-olah ada suara beruk ke binatang entah dari mana menjerit-jerit, seakan-akan marahkan sesuatu. Ranger Hasan ni bila dengar suara binatang-binatang ni, terus dibacakan doa. "Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Dengan berkat Nabi Sulaiman, aku arahkan kamu semua pergi main jauh-jauh. Jangan kacau mereka ni, kata ranger yang bernama Hasan tu. Lepas dia cakap je macam tu, bunyi-bunyi monyet binatang segala bagai tu terus semakin hilang dan jadi sunyi sepi balik. Alhamdulillah, waktu ni semua jadi normal balik macam sedia kala. Tapi tak habis lagi. Daniel dengan kawan-kawan ini terpaksalah menjawab soal siasat bertubi-tubi dari ranger-ranger hutan ni. Diorang ni pun ceritalah apa tujuan mereka datang ke situ dari A sampai Z. Ranger-ranger ni jugalah yang irin diorang ni semua turun ke bawah kaki gunung. Sambil diorang ni juga papah Nas yang keletihan dan tak bersuara dari tadi. Bila dah sampai, bertalu-talulah diorang ni semua kena ceramah dekat kaki gunung. "Hampa semua ni, dah kata dah jangan buat main lain kali dekat sini. Tempat ni bukan tempat hampa. Dah, lepas ni pergi balik rumah. Aku tak mau tengok lagi bukan hampa kat sini malam-malam macam ni. Dengar tak tu?" kata ranger Hasan ni. Tapi salah seorang ranger ni pula mencelah. Tapi San, aku rasa aku kenal budak ni yang kena rasuk ni. Aku dah lama perhati dia ni bang. Selalu datang sini. Oh, ini kerja hang je. Kau dengar ni, lepas ni hang jangan buat dah benda ni lain kali. Jangan mudah-mudah nak main dengan lain sebelah kalau tak ada ilmu. Nak berguru tu boleh, tapi carilah guru yang sebenar-benarnya guru yang mursyid. Itu kan lagi bagus. Tak faham aku dengan budak-budak sekarang ni, kata ranger yang seorang lagi tu. Terima kasihlah pakcik-pakcik. Saya minta maaf susahkan pakcik berdua. Kami betul-betul minta maaf. Kami janji kami tak buat lagi, kata Daniel pula mewakili Nas dan rakan-rakan yang lain. Lepas sembang-sembang kejap dan minta diri, diorang ni pun papah Nas masuk dalam kereta. Nampaklah Nas ni macam lemah dan sangat-sangat trauma. Belum sempat Daniel ni nak ucapkan selamat jalan dekat pakcik-pakcik ranger ni, dia pusing je kat belakang. Aneh, ranger-ranger tu dah tak ada, hilang. Alih-alih lesap macam tu je. Pelik, mana diorang ni? Cepat tu diorang ni jalan berdesuk macam tu. Betul ke yang diorang jumpa tu ranger yang betul? Atau yang tadi tu, alamak. Tapi budak-budak remaja yang diorang nampak tengah mandi-mandi tu masih lagi ada kat situ, masih memerhatikan gelagat diorang dari jauh. Tapi Daniel yang lain buat-buat tak tahu je, tak nak teruskan lagi keadaan. Biarlah mereka dengan dunia mereka. Sebab diorang tahu yang mandi-mandi kat situ bukanlah manusia. Tapi bagi Daniel dan kawan-kawan,
benda bodoh macam ni cukup beri diorang satu pelajaran dan pengajaran. Macam ranger yang misteri tu tadi cakap, kalau tak ada ilmu, jangan cuba-cuba nak menduga. Dan untuk pengetahuan semua juga, sebenarnya Nas ni memang mengaku dia ada menuntut ilmu yang pelik dan salah. Memang family dia memang banyak amalkan ilmu-ilmu mistik. Sebelum ni dia memang pergi dengan bapak dia. Cuma hari tu je dia baru pergi, pertama kali pergi sendiri. Yalah, nak menunjuk-nunjuk yang dia boleh seru, kononnya maha guru dia sendiri. Tapi hakikatnya dia sendiri tak boleh nak handle sampai kena rasuk dengan puaka Gunung Jerai kat situ. Tapi itu semua, kata Daniel, kisah lama, pengalaman masa dia muda-muda. Sekarang ni masing-masing dah berjaya dengan kehidupan masing-masing. Nas ni pula sekarang dah banyak sangat berubah. Tak adalah terlalu fanatik dengan ilmu-ilmu mistik macam dulu. Sekarang ni, kata Daniel, Nas lebih selesa berjuang di jalan agama dan dah jadi guru kafar dah pun. Alhamdulillah. Tapi yang menjadi persoalan ialah 2 orang ranger hutan tu sampai sekarang masih lagi menjadi misteri. Siapa mereka sebenarnya? Mungkinkah mereka juga dari alam sebelah yang saja datang menyamar untuk membantu? Wallahu alam, Allah je yang tahu. Okey, alhamdulillah. Jadi tamatlah 2 kisah berkaitan dengan kisah di Gunung Jerai. Saya harap korang semua terhibur dengan kisah yang saya sampaikan. Dan kalau korang ada cerita yang menarik tentang Gunung Jerai ni lagi, ataupun ada kisah gunung-gunung yang lain, boleh info pada Galeri Kashaf Channel. InsyaAllah saya akan cuba sampaikan sebaik yang mungkin dengan cara saya yang tersendiri, InsyaAllah. Okey, jadi saya rasa sampai situ saja. Kita jumpa lagi di lain episod untuk video yang lebih menarik lagi, InsyaAllah. Tunggu. Jangan lupa subscribe, like dan share kalau suka. InsyaAllah kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.